Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini hari Isnin Okey, petang ni alhamdulillah kita kat sini baru lepas hujan, dan tadi sebelum hujan tadi panas gila. Dan masa panas tadi tu daripada pagi tadi saya sibuk bawa mak pergi hospital ambil darah, and then balik rumah tengok-tengok ayam light Sussex dengan Rottweiler Red saya yang jantan seko tu dah terlepas daripada dia punya kandang sementara dia tu, reban sementara dia tu kan. Dia jumpa jalan keluar, jalan escape. So dah penat-penat dah lah balik daripada hospital, singgah makan dulu. Makan tengah hari. Tak adalah tengah hari sangat, macam pukul 11.30 macam gitu kan. Lepas tu mengah tu sampai rumah kena mengejar ayam pula. Dia ayam-ayamkan kita. Dia keliling pokok, duduklah mengejar dia. Aduh, ya. Lepas tu dah settle, masukkan dia dalam reban. And then cepat-cepat pula packing supermarket, packing pokok untuk mengepus, lepas tu ambil anak sekolah, lepas tu sambung packing lagi, lepas tu mengepus lagi. And then balik daripada mengepus yang terakhir tadi, saya pun singgah beli air matcha green, geram. Okay, so petang ni barulah dapat nak buat kerja kat luar ni. Macam ya Allah, aku bila lah aku dah dapat pergi kat luar ni kan, nak buat kerja. Memang kita pergi luar daripada pagi tadi, memang pergi luar pun, tapi tak dapat nak buat kerja kat luar dan spend time dengan pokok-pokok ni. Memang saya tak boleh, saya mesti nak spend time dengan diorang ni. Okay, so saya pun sangatlah berbunga-bunga hati menengok pokok. Alhamdulillah segar. Okay, saya ada buat amendment sikit dekat tempat anak pokok hati-hati ni. Saya pasangkan ni, apa nama ni, nampak tak yang hitam-hitam ni kan? Dia sebenarnya daripada sini. Dan saya potong yang saya ikat. The reason kenapa saya letakkan benda ni, sebab kalau saya tak letak, pokoknya bila yang tinggi-tinggi macam gini kan, sebab pasunya kecil. Lepas tu bila angin kuat datang, dia jatuh. Bila dia jatuh, pokok tu dia jadi tak straight. Dia jatuh kan. Contoh ini nampak tak? Dia punya batang tu. Macam gitu. Nampak kan? Dia jatuh, lepas tu dia, bila dia dah baring flat, lepas tu dia try untuk reach matahari, dia naik atas. Lepas tu bila saya tegakkan dia balik, and then dia try reach balik matahari. So dia berbentuk S lah. Jadi tak cantik. Kita nak jual pun susah. Kita nak packing pun susah. Jadi that's why saya pasangkan benda ni. Dan bila saya pasangkan ni, actually ada tempat yang memang dah lama dah saya pasangkan ni. Tapi bila saya buat saya buat drip ni, saya pasangkan dia drip. Tapi sekarang ni kita nampak ada drip masuk ke pasu kan. Tapi sebelum ni drip ni tak masuk dalam pasu. Drip ni saya letak dia ke, air akan mengalir dekat dalam bersisi channel. Tapi selepas berbulan-bulan saya tengok, bila pasu saya letak dekat dalam bekas yang hitam ni, dia macam lift up sikit. Dia tak mencecah lantai bersisi channel ni. So end upnya dia tak dapat nak serap air. Pokok kering saya kena datang siram juga macam biasa. Lepas tu air drip yang masuk ke dalam bersisi channel ni end upnya membazir. Dia mencurah-curah lah kat sebelah hujung sana. Jadi minggu lepas saya ambil masa sikit untuk installkan benda hitam ni and then lepas tu cocok lubang and drip kan setiap pasu ni. Dripkan setiap pasu ni. Alhamdulillah lah. Okay, problem solved, but still ada a few ya macam ni kan. Pokok ni ada drip dia, tapi tanah dia kering dan pokok dia tak berapa cantik sebab ini mesti ada masalah tersumbat. So saya kena check dia punya microtube ni. Sama ada dia tersumbat dekat lubang sini ataupun lubang sini ataupun dekat sini. Itulah dia still lah ada cons dia. Bila
bila kita pasang drip irrigation ni, still kita tak boleh nak lepa lah. Tak boleh lepa, still kita kena tengok juga. Tak apa, yang ini saya nak check dia punya blockage. Saya kena pasangkan dulu siraman. Nyamuk pula kat tangan saya. Masa saya onkan siraman tu, saya kena berlari cepat-cepat untuk tengok ada blockage ke tidak. Biasanya saya akan just buka aja yang dekat, kalau boleh nampak kat sini kan, yang tempat saya cocok ni, saya akan buka kat sini. Nanti masa air tu tengah run, pump tengah run, nanti air akan mancuk keluar kan. So bila air mancuk keluar kat sini, bermaksud dia tak ada blockage dekat lubang ni. Bermaksud yang microtube ni akan ada masalah. So apa yang saya buat adalah saya just buang yang microtube ni, saya ganti dengan microtube yang lain. Right, itu dia untuk update pasal tempat anak pokok. Ada lagi si channel, ada dua lagi, ni sebelah sini dengan sebelah sini yang saya kena tackle. Yang sini saya dah letakkan dah bekas hitam tu, tapi sebelah sini belum lagi letak bekas hitam. Yang ini bekas hitam dah settle, tapi saya kena pasangkan drip ke setiap pasu. Dia masih drip tu masuk dekat dalam si channel, masih membazir lagi air, dan saya still kena siram pokok, setiap pokok dekat situ. Okey, kita buat slow-slow. So apa kerja saya petang ni, saya nak buat, since cuaca pun sangat cantik, sejuk sekarang. Inilah masa untuk kita buat kerja di luar daripada RPH kita, so sebab tak panas. Alright. Okey, minggu lepas saya ada semai beberapa biji benih kan. Okey, alhamdulillah dah naik. Okey, dekat sini ada benih timun Jepun. Okey, sebelah sini ada timun Jepun. And then dekat bahagian sini ada petola. Nah, sini ada empat blok, yang empat batang lah pokok petola. Okey, yang sebelah sini tray yang lagi satu ni, yang nampak naik besar ni semua petola. And then dekat bahagian sini kacang botor baru menjelma. Okey, so kerja hari ni adalah saya nak alihkan yang timun Jepun petola ni, dua ni dulu ke dalam pasu yang besar sikit. And then saya nak placekan dekat sebelah sana tu supaya dia dapat melilit, sebab kat situ ada besi kan. Saya just tinggal untuk ikatkan tali sebagai tempat memanjat untuk diorang. Nanti dia memanjat dekat atas situlah. So kat situ pun saya kena kemaskan, cabut rumput, and then letak lagi weed mat supaya tak tumbuh lagi rumput-rumputnya. And then saya letakkan pasu yang saya dah alihkan anak pokok petola dengan timun Jepun ni dekat situ. And then kita settingkan dia punya drip system. Lepas tu nextnya kacang botor lah. Dekat sini seedling, rasanya yang ini tomato. Ni semua tomato, tapi dekat sini ada brokoli. Brokoli tak naik lagi. Ni baris yang sini sampai kat sini, dengan sini brokoli. Yang naik ni bukan brokoli lah. Lepas tu brokoli ada lagi dekat sini juga. Betul. Pun tak naik juga. Kalau tak naik juga bermaksud dia punya seeds tu ada masalah lah. Okey, yang sebelah sini adalah turung. Turung. Okey, terung alhamdulillah naik banyak, walaupun ada beberapa yang tak naik tu tak apa, sebab banyak pun yang lain. And then dekat sini kita ada kobes. Okey, baru ada beberapa seed hole yang naik. 1 2 3. Baru 3 yang naik. Okey, ni ada lagi nak naik ni. Okey, so dekat situ kita ada kailan. Kailan ni pun saya dah kena start buatkan isikan media dekat dalam pasu untuk alihkan dia nanti. Okey, dekat sebelah sini kita ada biji benih kucai yang tak naik-naik lagi. Dekat
dalam tray yang sama, bahagian hujung sekali tu ada biji benih bunga. Kalau tak silap saya Dianthus kot. Dianthus yang saya beli daripada kawan. Dianthus kalau tak silap saya. Dianthus tu naik. Sebelum saya sediakan media tu dalam pasu tu, saya nak kira dulu berapa pasu yang saya kena sediakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 23, 27. Sini 27, sini 9. So 36 pasu yang saya kena sediakan. Okay, pasu yang saya nak gunakan, okay, mula-mula saya nak pakai pasu yang 4 segi ni. Tapi saya fikir balik, tak nak lah macam banyak sangat nanti media yang saya nak kena bancuh. Saya rasa saya nak pakai pasu yang kecil sikit je. Dia tak adalah pasu yang kecil yang biasa saya gunakan tu, tapi yang inilah saya nak pakai. Dia besar sikit. Dia besar sikit. Biasa saiz yang saya pakai adalah yang ini. Tapi tengok saya pakai yang besar sikit lah. Okay, lagipun kita akan letak dia dekat drip system. Jadi tak ada masalah lah untuk dia mendapatkan air yang secukupnya. Nanti kita tengok sama ada kita kena supply 2 kali drip system sehari. Kalau hari panas ataupun sekali je cukup. Alright. Okay, jom kita start. But before kita start untuk sediakan media untuk sayur-sayur kita ni tadi, here is some update dekat Coleus yang saya letakkan dekat rak ni. Alhamdulillah, cantik-cantik. Alhamdulillah. Yang ini ID ni kita panggil ID batik Betawi. Sebelum ni saya berapa kali tanam dia, tak mau dia hidup. Alhamdulillah lah dengan media campuran yang baru ni, dia jadi cantik lah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Okay. Ini ID jelita. ID jelita. Yang ini pun cantik. Oh, yang ini memang cantik. Ini diorang kata matahari kalau tak silap. Ini pun saya dah boleh potong untuk biarkan dia. Ini pun dia start daripada yang saya alihkan dia tu hari. Dia kecil lagi, tapi hari ni, minggu ni nampak dia start vigorously grow. Memang sangat cantik. Alhamdulillah. Yang ini pun sangatlah cantik. Kalau orang dah minat hati-hati ni kan semua cantik. Adik pokok gladiolus pula. Gladiolus. Okay. Ini kira macam minggu kedua dia dekat dalam pasu. So ada balance lagi 10 minggu untuk tunggu dia keluarkan bunga. Okay, ini pokok ros ID Valentine. Nampak tak kudup dia tu banyak sangat. Alhamdulillah. Okay. Apa-apa pun, jomlah kita mengisi media tanaman. Jom. Oh, Dahlia Vancouver dah naik cantik. Yang itu Peaches and Cream. Yang itu Cafe Aule Twist. Dengan ni pun sama, Cafe Aule Twist. Yang ini Dahlia Kampung yang hari tu. Ini kuntuman yang kedua. Lepas tu next dia ada keluar kudup juga. Tapi kudupnya macam tak menjadi, kecil je. Mungkin saya nak kena tambah baja sikit lagi dekat pokok-pokok ni. Okay. Oh, cantik sangat. Saya suka macam vibe cottage garden bila dia macam mix tau. Ni dekat sini dia ada 2 pokok ni tau. Satu pokok yang ni saya tak tahulah pokok apa, tapi dia just daun sahaja. Mungkin dia ada bunga. Tapi saya suka warna daun dia ni macam lukisan pastel. And then dekat sini ada pokok bunga Dianthus. Sekejap saya check nama dia. Saya rasa saya ada beli, tadi saya ada beli pokok bunga lagi masa keluar dengan mak tadi.
Oh no, tu pokok lain. Yang ini saya beli pokok bunga. Oh, tak ada nama. Oh lah. Dengan yang ini pokok Dianthus ball. Oh, ni Dianthus juga. Mesti Dianthus seed yang saya semai kat dalam seed tray yang tumbuh tu. Saya pun tak pasti. Tapi memang saya nak penuhkan dekat sini dengan pokok bunga yang kecil-kecil ni. Saya akan semailah banyak-banyak. And then saya akan tanam dekat sini. Okay, slowly lah kita make over dekat tempat-tempat ni. Jom. Total semua kita kena buat 36 pasu tadi kan. Okey, sekarang kita ada 18. So halfway lah, half lah So hari pun hujan. Dah nak petang. Masa isi media dekat dalam pasu ni tadi saya teringat, oh ya Allah, hari ini hari Isnin. Saya kena letak baja baja apa namanya, booster dekat pokok-pokok strawberry saya dengan pokok ros. Banyaknya kerja hari Isnin ni. Pokok-pokok strawberry tu saya just letak aja pokok bajanya. Tapi kalau pokok ros ni nak kena gembur tanah dulu, lepas tu baru letak bajanya. Jadi ada banyak kerja. So saya rasa saya buat yang ini half dulu, and then kita terus alihkan lah pokok ke dalam ni. And then besok kita akan sambung lagi half. And then lepas tu baru kita boleh bersihkan dekat tempat yang saya kata saya nak letakkan pasu ni supaya dia boleh terus berbilik. Dan saya boleh setkan drip irrigation dekat dia kan. Okay, so kita ada pokok petola pelatuk dengan timun jepun. Saya akan alihkan pokok petola dahulu kerana pokok petola ni dia lebih besar kan. Okay, so kita alihkanlah dia dulu. Then we check on the root system. Root system looking healthy, alhamdulillah. So dia tak root bound lagi, almost root bound. So kita just korek. Aloh, hujan ni. Kita buat kerja dalam hujan. Dengan nyamuk je. Kena ada dulang. Sekejap saya ambil kotak bazir. Dalam ni kita taruh apa yang nak pokok kan kat dalam ni. Dalam sikit. Kemudian hembuskan dia. Okay.
done. Okay, alhamdulillah siap kita alihkan anak pokok petola dengan apa tu, Japanese cucumber timun Jepun dekat dalam pasu. Okay, sebab dia dah ada 2 set of true leaf. 2 daun yang true leaves lah kita panggil, daun yang betul-betul. Ni bila dia keluar daun ni, ini bukan true leaves, ini dicotyledon punya daun. Ni bukan true leaves lah. Yang ini baru kita panggil betul-betul lah daun dia. Okay, dia dah ada 2. Lepas tu dia punya akar pun tadi almost root bound. So memang dah memang patutlah dia dialihkan ke dalam pasu yang besar sikit. Okay, ada berapa petola semuanya? 1, 2, 3, 4. 4 dan 3, 12 tambah 1, 13. So 13 pokok petola and 5 pokok ni 1, 2 ni 5 timun Jepun. Ada balance lagi timun Jepun tadi. Kalau nampak dekat dalam tray tu kan, itu kita akan sambung hari yang seterusnya. Okey, alhamdulillah. Dan saya akan letak dia dekat sini. Hopefully si kerbau pendek tu tak adalah datang menyondol. Harapnya lah. Sebab kat sini ada banyak serangan daripada kerbau pendek tu, habis disondolnya. That's why lah kalau nampak kat sini semua saya letak atas para. Tu semua atas para. Tapi tak cukup para nak letak, jadi kita terpaksa lah letak dekat bawah dan berdoalah pada Allah supaya tidak disondol oleh kerbau pendek. Alah, terlepas lagi ayam tu. Letaklah dia. Letaklah dia ataupun kejap lagi saya masukkan dekat dalam reban. Yang sementara tu balik. Okey, hari penghujan. Pokok yang ini saya tak siram dulu sebab hari hujan kan. Besok kalau kata nampak tanahnya kering, saya siram lah. Okay. So saya rasa dekat sini saya habiskan video ni. Terima kasih kerana menonton. Saya harap dapat memberikan sedikit semangat untuk anda keluar berkebun, tanam sayur di belakang rumah sendiri ataupun tepi rumah sendiri ataupun depan rumah sendiri. Tak kisahlah mana-mana. Tanamlah sayur untuk kita makan, sayur yang kita makan. Jangan tanam sayur yang kita tak makan. Tanam sayur yang kita makan. Very simple actually. Itulah saya cakap very simple. Tapi memang actually very simple. Kalau kita punya tanaman tu tak banyak kan, and then kita memang kalau tanaman banyak kita ada masa yang mencukupi, sumber yang mencukupi, dia very simple sebenarnya. Cumanya saya tak fokus pada sayur banyak sangat. Sebab saya fokus kepada pokok bunga. Sebab minat saya adalah lebih kepada pokok bunga. Dan pokok bunga dan strawberry tu saya buat jualan. Macam pokok sayur ni saya tak buat jualan lah. Ini untuk makan sendiri. Saya pun fikir why not. Saya dah ada drip irrigation. Saya ada macam-macam sumber yang available untuk saya tanam sayur. Why not saya tanam, saya boleh sedekah-sedekahkan. Okay, itu sahaja video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.